Hai guys, tadi kita beli 3 biji Blackthorn. 1, 2, 3. Dan harga dia paling murah tadi RM18 sekilo. Dulu Blackthorn ni harga dia ialah dalam RM120 sekilo. So bila dia turun macam ni, kita dapatlah makan ya. So kita nak testing sebiji yang ni. Kita tengok ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pansa yang ada isi ya. So kita cuba buka dia. Kita cuba tengok isi dia macam mana. Okay guys, dah terbuka tu. So kita tengok macam mana. Wah, alhamdulillah. Tengok guys, isi dia kuning guys. Dan bau dia memang sedap. So kita buka lagi, tengok macam mana. Kita buka yang ni, tengok macam mana. Tengok guys, dia ada satu ulas ya. So kita letak kat sini. Dan so 3 pansa dah. So ini tak ada isi dalam. Okay. So daripada 3 pansa ada 5 ulas. 5 ulas durian. Alhamdulillah. Isi dia mantap. Rupa dia mantap. Bau dia mantap. Kita rasa yang pada pisau ni. Memang sedap. Sedap. Lemak, manis, dan dia ada aftertaste tu macam ada rasa gas. Mantap. Memang berbaloi lah. So 3 biji ni RM90. Bon appetit.